lihat di kawasan ini adalah kawasan bersepadan dengan Malaysia. Inilah Amazon of ASEAN. Semasa di Ban Buketa, kami ride masuk ke satu kawasan hutan yang rare. Nama tempat tu Kita Halabala Wildlife Sanctuary. Dan kita orang akan masuk sekiranya dapat harga lokal. Kalau dapat harga pelancong asing, kita orang tak masuk lah. Sebab pelancong asing sampai 400 baht, dia rasa macam tak berbaloi lah nak masuk 400 baht.ครับน้ำตกครับน้ำตกซีนทอนtiket masuk dah. Selamat datang ke Halabala, syurga tersembunyi yang digelar The Amazon of ASEAN. Sepanjang jalan masuk, suasana dia lain macam. Kat Selam ni ada satu air terjun namanya Nam Tok Sirinthorn atau air terjun Sirinthorn. Okey, saya sekarang berada di Nam Tok Sirinthorn di dalam Ampang Weng di Changwat Ngara Chuan. Kita kena hiking sikit ke bawah. Jom. Dalam kawasan Halabala ini, ada satu air terjun tersembunyi di tengah hutan, iaitu air terjun Sirinthorn. Air dia sejuk, jernih dan suasana dekat sini memang tenang gila. Nampak ikan ya? Ada beberapa ekor ikan dalam tu. Pada Nam Tok Sirinthorn tadi kita akan pergi ke Pokok Mengkudu Gegasi. yang mana jaraknya lebih kurang 10 km. Dan kita melalui kawasan pedalaman ni, melalui kawasan hutan Banat ni. Dia punya hutan ni hutan berantara ni ya. Pokok-pokok balak semua kat sini. Dan makin lama makin ke dalam makin dingin. Dan juga kita lihat dia punya hutan ni makin tebal ya. Lepas kita menempuh jalan yang sunyi, tiba-tiba kat depan ni ada pula kenderaan-kenderaan berhenti. Saya rasa ni dan mereka ni pun nak pergi ke Pokok Mengkudu tu rasanya. Ada banyak fotografer. Rupanya mereka ini adalah pencinta burung. Assalamualaikum. Sawadee-krap. Put bahasa Melayu dah, Mek. Pokok besar. Pokok besar. Oh, ada bawah lagi. Sikit. Macam ini? Bukan. Aha. Yang lain masuk. Liu Sai. Lihat saya pai. Okey guys, sebenarnya untuk kita pergi ke Pokok Mengkudu Gegasi, kalau ikut Google Map, dia kata kawasan ni tadi. Ya, tapi rupanya bukan di sini, kita kena ke depan sikit. Terus ke bawah. Bismillah. Nak cakap Melayu boleh? Boleh. Nak pergi Pokok Mengkudu Gegasi. Boleh tu kan? Masuk lagi. Okey, kalau kita tengok signboard kat sini tulis Ton Kapong Ya 300 met, Nam Tok Sri Taksin lebih kurang 500 met. Okey, untuk pergi ke Pokok Mengkudu Gegasi tu kita kena hiking sikit. Ini memang aktiviti yang menyeronokkan ni. Lama tak hiking. Saya menjangkakan ini dari Pokok Mengkudu Gegasi tu. Ada satu jambatan ni. Kita kena lalu jambatan ni. Bismillah. Inilah dia Pokok Mengkudu Gegasinya. Alhamdulillah dah sampai. Okey, saya telah berada di Pokok Mengkudu Gegasi atau dalam bahasa Thai dipanggil Kapong. Ya. Ni di Kedai Rujak kap. Ni Giza Ahmad TV ni saya punya TikTok. Okey, baik. Terima kasih. Okey, sama. Walaupun ini bukan taman negara, tetapi saya dapat satu cop di dalam buku pasport Taman Negara Thai saja. Terima kasih banyak ya. Satu cop 1000 kenangan.